Rikasit kunang kalutot Warnaningyo Oh, wakiku Rius kamu separi iramu belum Waduh bro aku marah Right. Tapi kalau kata bunyi masa dalam kita duk buat live masih berjalan lah kan. Bunyi tu tu kita halau mendatang lah. Faham tak? Apa tengok dalam live lah. Yang tu lah. Right, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita jalan terus. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau nak connection Bluetooth speaker ada dalam beg tau. Okay. So betul-betul share lagi. Yang mana yang ada ni. Okay, kalau lagging kau tolong beritahu kat saya. Wow. Astagfirullahaladzim. Ada bunyi ya? Waalaikumsalam. Tak tahu bunyi apa tapi macam bunyi garau. Depan. Di arah depan. Waalaikumsalam. Wish, apa tu? Part 2. Semalam kita Istana Bilah. Malam ni sama juga tapi bukan di Istana Bilah, kita di makam Raja Mandailing. Makam Raja Mandailing. Iaitu makam pemilik lah. Kiranya adik-beradik ataupun keluarga yang empunya Istana Bilah. Ini part 2. Sini yang bunyi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sini hutan semua Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini semua hutan geng Sini semua hutan tak ada rumah Alright. Kalau ada rumah tu faham je lah. Solo kau je solo. Bismillah. Waalaikumsalam. Kalau ada lagging tolong komen lagging Kalau lag ke apa sebab saya ada gangguan sikit. Ada lag ke apa semua ni. Bismillah. Masa kami masuk tadi ada bau hamis juga tau. Saya dah tanya orang yang datang kat sini, yang bagi lokasi kat sini. Dia katakan sini My bank tu tak ada. Yang ada kucing akar. Yang akar. Waalaikumsalam. Lag lagi ke geng? Masih lag lagi ke? Saya kena jalan ni. Masih lag lagi ke? Seorang kafe? Ya, seorang. Saya seorang. Hui. Diam tu. Burung. Tak ada, okey je, okey. Baik. Saya seorang malam ni sebab saya live last dekat sini. Saya explore last dekat sini. Kemudian saya akan balik ke Kedah. Saya cari modal sedikit sebanyak lah daripada yang support saya. InsyaAllah. Moga-moga malam ni ada rezeki untuk saya, geng.
Kau fokus je kalau lag. Okey, baik. Baik, terima kasih. Bunyi lagi tau. Datang kot. Bunyi apa? Ui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salamun qawlam ya Rabbi Rahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dekat atas kita akan pergi ke makam Ini sawit ni kita dipanggil sawit tua, sawit lama yang dah tak dipakai. Maksudnya yang dah tak diguna lagi. Betul. Kayu Okay, capaikan target kita, geng. 3 koin je tu. 3 koin je, geng. Woi. Saya slowkan saya punya suara. Saya nak dengar dekat kawasan ni ada bunyi menggilai. Seorang 1 koin yang kita punya ni. Kita punya pin tadi ni. Seorang 1 koin saja dan komplit. Terima kasih. Seorang lagi. Yang berlainan. Seorang lagi yang berlainan. Bunyi apa? Allah kita ilah billah al-azim. Bismillah. Alim. Wa huwas samiul alim. Terima kasih yang baik sekali. Assalamualaikum. Wahai penghuni di sini. Woi. Angin tak ada goyang ni. Angin tak ada tau, ni goyang ni. Datang kot. Syekh Hasan datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepada siapa yang nak RQ, nak kongsi rezeki seikhlas hati, boleh tengok kat dalam VDT saya. Okay, geng, komplit Saya pun nak fokus sebab lokasi ni bagi saya ni lokasi baru. Saya nak pasar. Sebab tempat ni satu macam sikit, geng. Pokok ni dikatakan ketika pada waktu malam mereka terdengar bunyi seorang perempuan ketawa di bahagian. Bunyi pun. Assalamualaikum. Salamun qawlam ya Rabbi Rahim. Wahai penghuni di sini, aku sekadar menziarahi saja di kawasan ini. Tidak berbuat sebarang syirik atau pemujaan di kawasan ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. La haula wala quwwata illa billahil azim. Saya ni sebenarnya nak ke makam ni, satu benda yang boleh katakan ada benda yang menghalang saya untuk saya naik sekarang ni.
Bunyi macam-macam kat sini tu. Tadi masa kami masuk bersama dengan geng-geng yang backup masuk kan. Geng-geng backup lah saya panggil. Dekat sini tak ada bunyi apa-apa tau. Tapi dia punya panas tu, dia punya bahang tu memang agak lain macam sikit geng. Memang agak lain macam sikit. Jap. Apa tu? Apa tu? Siapa tu? Siapa? Siapa tu? Assalamualaikum. Abang? Kau mata saya salah nampak? Apa tu? Pergerakan warna hitam Dia ke dalam. Pergerakan warna hitam tu. Okay, line saya ada satu bawah sini. Oi! Sabar, relax. Saya hanya berziarah saja di kawasan ni. Bunyi. Waalaikumsalam. Dekat Perak. Makan lama. Makam Mandailing. Seperti mana yang kita pergi semalam ziarahi di kawasan Istana Bilah. So ini part 2 geng. Kita pergi ke makam dia pula. Makam Mandailing. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni laluan dia akan jumpa. Batu-batu PC geng, sambil-sambil tu. Batu-batu PC. Dekat sini dia katakan ada perempuan gelak. Perempuan ketawa. Di area-area ni lah. Dipanggil apa ni orang ni? Ranting. Makam Perak, ya, makam Perak. Di mana kita pergi ke istana beliau kan? Istana Bilah. Inilah makam dia kat sini. Bismillah. Terima kasih. Geng, gerakkan kita punya satu koin geng, pelan-pelan. Seorang sikit, boleh? Ramai-ramai. Saya pun tak lama kan. Untuk saya buat live ni saya tak lama. Dalam anggaran pukul 12 paling lewat lah untuk saya nak pulang ke destinasi saya di kampung halaman iaitu Kedah. Alright. So marilah geng, ramai-ramai bantu tapping. Yang tak ada coin tu tak apa, bantu tapping je. Yang ada coin PC kat saya, jalankan saya punya task seorang sikit pun tak apa geng. Okay. Yo, balik malam ni terus. Lepas ni terus balik Kedah ke? Yo. Terus balik Kedah tu yang saya nak cari modal sikit. Kamu Kedah mana? Gurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada gelap. Dia gelap kan. Wow. Nampaknya ada sikit hujan nak. Nanti jangan terkejut dia nak tunggu aja. Ada bunyi. Berkasih. Assalamualaikum. Saya kena buka kamera 2 ni macam ni. Bahaya belakang saya ni. Dia macam tak bagi saya masuk kawasan makam ni. Saya seorang diri ni. Salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Nuhin fil alamin. Lupa geng, kita lupa baca.
Tu pun baca yang 4. Assalamualaikum. Apa tak ajak kawan? Tak, saya seorang kat sini. Backup ada kat base. Tak apa, tak apa. Assalamualaikum. Saya dapat rasa. Oi. Wahai yang mengikuti aku di belakang aku ni. Jangan risau, aku menziarahi sahaja di kawasan ni. Saya rasa bahang ni belakang. Rasa panas. Jangan risau, aku hanya menziarahi saja di kawasan ni. Okey? Ada step kat belakang. Ada step kat belakang. Ada step kat belakang. Rasa bahang kat belakang. Tak ada angin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hui. Kecil. Okey. So kita sudah sampai dekat makam. Saya dah tak rasa dah belakang saya ni. Kita dah sampai makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bunyi suara. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey, ini adalah makam Mandailing dia. Seperti mana yang hangpa tengok. Ada di Istana Bilah tu. Inilah makam Mandailing. Berusia kalau ikutkan dia dah tarikh dah 19 dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kau. Dia dah tarikh dia. Oh bukan 19, 1878. Pada 20 Jun 1878. Hari Jumaat. Tuanku Raja Asal Nasutida ada di tu. Dari kampung macam Mandailing, Godang. Waalaikumsalam. Okey, ada bunyi ya. Macam-macam bunyi ni. Okey, sini. Kalau niat tak elok, maka padahlah kita dapat. Lag lagi ke? Saya dah cakap tadi lag ke? Masih lag lagi? Terima kasih.
teruk tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. King, sedekahkan Al-Fatihah kepada Sultan apa tadi? Ada Sultan tadi. Terima kasih yang kau rezeki. Tuanku Raja Asal. Oh, dia tak ada nama. Cuma dia tulis Tuanku Raja Asal. Ada nama ni, makam apa ni? Ada orang padam ni. Macam orang kikis, bekas kikis. Ada nama. Sedekahkan Al-Fatihah. Bismillah. Okay, dekat atas ni, kita di atas bukit tau. Bahagian belakang ni, kalau siapa yang belum tahu lagi, dekat sini bukan dia ada satu makam. Dekat dalam ada makam lagi. Memang banyak, berapa makam saya tak pasti, tapi banyak dekat belakang sebelah sana. Dia yang ada macam semak-semak ni. Ada yang makam panglima, makam-makam yang pahlawan-pahlawan ketika dahulu. Dekat bahagian belakang ni, sebalik hutan ni. Tapi dah tak boleh masuk sebab dah jadi semak dah. Kalau tidak, kita boleh masuk sekali untuk kita explore kawasan ni, InsyaAllah. Tapi saya di atas ni, di atas bukit ni, tadi saya cakap sini panas tau. Tak ada angin. Ada bunyi belakang saya. Bismillah. Dekat Perak. Sekali belakang pun saya rasa benda ni ada belakang ni. Allahu Akbar, subhanallah. Ini macam hulu dia ni. Fik, jalan Gurun Jenian tak buat kau padu jalan tu. Jalan tu tak boleh. Jalan tu orang duk pakai lagi. Minta sentuh. Oh, ini hulu ni PRG. Lama-lama saya jadi leng lah sini. Astaghfirullahalazim. Benda yang berat ni saya rasa ni. Benda berat. Astaghfirullahalazim. Tak apa, kita turun balik boleh? Berat ni. Ada yang macam benda yang memerhatikan saya sekarang ni begitu ramai. Saya rasa dapat aura sampai peluh ni. Macam mandi saya dah kat sini. Siapa-siapa yang nampak turun screenshot geng. Jangan suruh saya kali ke apa sebab saya rasa dah link lah sini. Dah rasa link dah. Sini bukan satu makam Dia banyak makam dekat kawasan dalam hutan tu. Di dalam hutan ni. Di dalam hutan ni ada makam pahlawan, panglima semua dalam ni. Pahlawan, panglima, mendailing. Di mana ketika dahulu mereka tolong ketika perang salib ke apa ke. Bantu ni lah. Lebih kurang saya nak kena kaji balik bab ni. Sebab ni last minute saya dapat lokasi sini. Last minute orang bagi kat saya. Terima kasih yang follow. Saya tak boleh, saya kena tinggalkan stand. Saya masuk depan sikit boleh? Boleh? Saya nak duduk lama lagi ni, tapi rasa berat lah. Macam mana awak tahu? Nak buat? Dia macam panglima sedang memati sebab Fik dikubur tu betul. Saya kena duduk kat sini. Sebab bila saya pegang cam, bila saya pegang cam, saya rasa belakang. Rasa belakang seperti macam orang mengikuti kat saya.
suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunyi ya. Kuat, memang kuat arah ni. Saya tak rasa angin langsung. Panas. Wallahi saya rasa panas ni. Terima kasih Pak. Dekat base, standby kat base. Base yang ada ni. Memang dengar. Saya tak mau nak tegur sebab dia banyak kali bunyi ni. Base, tolong komen sat base. Tekan satu. Base, tolong komen tekan satu. Base, tekan satu base. Baik. Okey. Standby kalau boleh standby. Tak ada suara. Saya tak ada suara ke apa? Base boleh katakan jauh jugalah. Di sebalik sana. Base. Lag Weh, rasa kuat lah sini. Allahu Akbar, subhanallah. Apa benda tu? Astaghfirullahalazim. Base. Saya nampak ada benda. Allahu Akbar, subhanallah. Huiyo, janganlah buat begini. Saya nampak ni ada benda ni, ada benda base. Ada benda base. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, subhanallah. Oi, shaking. Badan shaking. Backup bagi bunyi ni backup. Komen Zat. Backup ada bunyi ke? Ada bagi baling bola ke? Dah. Dah sedekah dah awal tadi. Ada ni ada penampakan. Saya tak tahu benda apa kat dalam hutan tu. Tapi macam berdiri. Dia mengintai saya daripada arah pokok tu. Saya nampak. Dekat makan lama. Oi. Siapa baling bola? Tak ada nampak ni ada benda berdiri Aduh. Badan shaking tak boleh. Jadi aura dia jadi kuat tempat tu dia jadi macam cahaya tau. Bila pusing dia macam cahaya. Pokok-pokok tu jadi cahaya. Dengan apa dia punya apa tu? Kayu-kayu dia tu. Kayu pokok tu dia jadi bercahaya. Bukan sini. Sini tepi ni. Kanan ni. Sebab tadi dia bunyi. Ya betul. Saya tak mau sebut lah. Sebab kita dah ada dekat kawasan ni. Takut juga. Sebab kita perjalanan kita nak keluar ni pun boleh katakan jauh jugalah. Dekat Perak. Nak cakap pun tak pasti kot. Sebab saya dapat lokasi ni last minute. Kalau boleh PC geng. Yang bola tadi ada apa? Ada benda. Datang? Kita nak try naik atas ke belum? Macam mana? Boleh. Jom kita naik sekejap. Kalau turun tak boleh juga ni. Sebab ada benda nampak tadi macam sosok tubuh orang. Dia duduk. Sebab dari tadi kita bunyi. Ada dapat dengar bunyi suara tadi. Dia berawal tadi sampailah sekarang. Bunyi yang pelik sangat. Jangan suluh dah. Nak tunjuk. Ni. Situ. Ada ni. Doa sebenda yang pelik sikit lah kat kawasan ni. Weh, tak boleh berat. Rasa panas. Kami kat bawah tadi sejuk. Oh, sejuk. Atas ni panas tau. Tak, dia macam sikit lah kat sini. Dia macam tengah memerhati. Dia tak buat apa pun, cuma dia memerhati. Dia tengok. Saya abang tu ada bagi tahu kan? Ya betul. Abang tu bagi tahu ni.
So, aku tak boleh hadap benda ni sebab dia Hijau Panglima. Ha? Hijau dah lebih ni. boleh. Rasa. Rasa heavy dia. Ni dekat base kan. Team backup pun ada rasa macam tu juga. Rasa macam mana? Berat rasa. Dua orang pun sama. Dua orang sama, dia rasa berat juga. Hati cuma nak bagi amaran jangan buat kurang-kurang. Betul. Yang tu betul. Sebab Panglima ni bukan boleh buat lawak kau, boleh buat melawak kau, bukan. Dia ni memang betul-betul cengih lah orang kata kan. Orang Kedah cakap cengih, garang. Kalau tidak dia tak ada title Panglima lah geng. Okey. Waalaikumsalam. Kalau boleh seorang boleh tak ambil stand untuk pantau aku dekat luar. Macam tadi, macam kat kiri kasa. Boleh? Okey. Just pegang je. Ada nak lalu ke belakang nak ni. Niat dia hati ni memang nak pergi sana. Tu yang macam ada ganggu sikit. Faham. Dia macam tak bagi. Kalau boleh shot dekat kita pun tak apa. Ni, jom. Tak apa. Sebab nak tengok lampu, nak pergi tampak jalan. Takut terpijak apa-apa. Angkat. Tengok. Tak pernah lagi main bakar kan. Kerja. Ada lampu torchlight. So, sama-sama yang mana yang baru masuk tu sedekahkan Al-Fatihah kepada Raja. Dia ada nama tapi ada orang kikih tau. Raja Mendiang lah kita boleh cakap. Raja Mendiang, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Raja Mendiang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Kami datang menziarahi saja di sini. Jangan risau. Kalau kita macam ada apa-apa yang kita boleh Buang. untuk kemas-kemas sikit. Oh. Sikit yang kita boleh macam mana yang kita mampu lah. InsyaAllah. Badan shaking ni. Dia bukan sejuk tau, dia macam panas. Shaking. Ada nama tau. Ada dia tulis bahasa Jawa. Kalau sis dalam Google mungkin ada kan. Kalau sis dalam Google mungkin ada. Kena rumput dia dulu ni. Jaga kaki. Jaga. Nampak ni. Jarang lah. Tapi dia macam cengih sangat lah. Jarang sangat. Ini kalau ada member saya ni ada ni. Dia pekerja sejarah juga. Boleh dia tengok tempat ni. Kau dia bisa main lah pasal ni. Dia pekerja sejarah. Bab-bab makam ni.
Ya, basah fit buang. Oh ni tak pasti. Ni tak tahu. Dia tadi je dah. Ya. So kita main tadi pun ada. So Baik. ya, terima kasih yang kongsi rezeki semua. Di dalam ni ada tak yang sedekahkan Al-Fatihah tadi? Ada deh. Tak komen. Anjing. Anjing. Ada lagu. Lagu apa ni? Yang gitu. Anjing bunyi ya. Bunyi. Di sini bukan hutan lah semua ni. Macam mana anjing berada ramai ya? Terima kasih yang follow. Tak bunyi. Mana? Dekat ni. Ada orang bawah. Jalan depan tu, jalan depan. Tak apa, jalan depan. What? Hah? Kain? Nampak macam Oh ni. Okay, kita turun pelan-pelan. Bismillah. Ada bunyi ya, ada bunyi lagu kat bawah tu. tadi kat atas lagi dekat. Ni tunggu pasal je. Angin tolak kau apa? Rasanya lah. Terima kasih. Ya Baskat. Geng, gerakkan kita punya satu coin geng. Boleh tak ramai-ramai? Go geng. Saya buat live ni bukan lama tau. Saya beritahu Jasya dalam pukul 12 lebih macam tu saya akan end. Okay, yang tak ada coin tu tak apa geng. Taping je. Kita dah datang ke sini untuk sekadar melawat, menziarahi di makam Mandailing ni. So siapa-siapa yang ada dekat sini yang dah sedekah Al-Fatihah, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada yang mana sedang menonton sekarang di channel saya punya live saya ni. Terima kasih yang kasih rezeki. Dekat Perak ni, ini kat dekat Perak. Makam di Raja Mandailing. Seperti mana yang kita pergi dekat Belum kita akan turun dulu kat bawah. Kita nak buat apa lama-lama dekat atas makam geng, sebab ada lagi yang sedang memerhati. Ada penjaga sini. Kan saya cakap tadi ada penjaga sini. Ni baru dapat angin. Boros angin. Solo ke? Tadi solo. Saya tak boleh hadap, tadi ada yang berat sangat dekat saya ni. Saya terpaksa panggil backup lah. Backup dekat belakang saya. Dia rasa tak boleh kau. Tak ada sambutan. Saya kena tukar tempat lah. Lokasi saya kat sini. Saya buat sambungan daripada Istana Bilah ke dia punya ke Raja Mendiang. Raja Mandailing. Raja Mandailing. Makam Raja Mandailing. Semalam Istana Bilah. Okey. Dan hari ni kita berada di Raja Mandailing. Di mana istana beliau lah.
istana beliau, istana Billah. Apa tu tak pasti. Tak apalah, kita abaikan sebab tu. Sebab ini adalah ada kawasan penjaga tau. Besok kawan pula tak pasti. Belum lagi, saya tak tahu nak cakap. Tapi di Kedah lah, di Kedah. Saya dah balik dah. Sebab tu saya cakap saya buat live ni tak lama, dalam pukul 12 macam tu lah. Sebab saya nak gerak terus balik. Sebab tu kalau boleh yang ada yang nak kongsi rezeki, saya buka laluan untuk siapa-siapa yang nak kongsi rezeki dekat saya ni. Boleh dah geng, salurkan kita punya dalam VTT geng. InsyaAllah geng, ramai-ramai geng. Masuk dalam rezeki tak apa. Istana Billah nampak seram, ya betul. Tapi hari ni kita datang ke makam Raja beliau. Empunya Istana Billah. Okay, faham Ya, duduk Kedah. Saya nak balik dah, saya nak kena balik dah lagi. Ui, rasa sejuk. Lepas kita keluar tu rasa sejuk. Tegak sikit. Tak apa, kita duduk pelan-pelan. Yang ada untuk nak PC kat saya, nak paskat kat saya, yang belum follow saya, boleh geng, ramai-ramai follow. VTT kita jangan lupa geng. VTT saya ada buat tau dekat sini. Boleh lah support saya punya VTT sekali geng. Untuk like, komen, jangan lupa repost. Ramai-ramai. InsyaAllah agar kamu semua dimudahkan. Semoga dimudahkan segala galanya. InsyaAllah. Esok saya tak pasti lagi sama ada saya buat live ataupun tidak. Sebab esok malam ni saya nak balik tak tahu sampai pukul apa. Esok pagi je sampai. InsyaAllah. Betul. Late lagi ke? Masih late? Late lagi ke? Komen. Kita kalau ke makam, mana-mana tempat lah, mana-mana negeri pun kita nak ziarah, kena jaga adab. Lepas tu kena jaga tutur kata kita. Dan jangan lupa kita sedekahkan Al-Fatihah. Jangan sombong kita datang nak ziarahi di kawasan makam di Raja ataupun mana-mana tempat lah, seperti kubur kau semua tu, kita kena jaga adab geng. Jangan datang untuk nak buat semua nak ikut kepala. Tunggulah nanti, takut tak jumpa jalan untuk pulang. Tapi sayang dekat bahagian belakang yang saya cakap tadi tu, makam Panglima tu. Makam Panglima tu memang macam mana saya cakap tak boleh masuk sebab dia kawasan dah jadi semak-samun dah. Punya-punya gaib tu tak boleh masuk tu. Betul je. Kadang ada orang datang mai sini, datang dekat sini, dekat makam ni, depa buat benda tak elok. Kadang ada yang minta nombor ekor. Itu yang problem tu. Buat benda-benda yang kurafat, syirik. Itu yang problem. Dekat sini tak ada siapa jaga. Yang ada nak jaga kat sini pun ada satu orang. Tapi dia buat paranormal juga geng. Boleh follow geng. Dia buat paranormal juga. Saya tak tahu dia ada tak dalam ni. Terima kasih Kak Paskat. Nama Fat Explore. Sahabat saya juga tu geng. Nak coin tu tak ada nak ni lah. Tak ada. Kita tak coin lah. Macam mana nak buat Geng, ada tak yang nak kongsi rezeki untuk orang yang nak paskat? Macam treasure box ataupun goodies bag ke apa ke? Kak Nazlin, terima kasih Kak Nazlin. PC kat saya. Terima kasih semua yang paskat. Saya dah turun daripada makam sebab di atas panas sangat. Terima kasih. Okey geng, yang mana yang tak ada coin boleh ambil boleh ambil treasure box dan jangan lupa paskat kat saya Terima kasih Terima kasih kepada yang siapa nama tadi yang berkongsi rezeki.
Semoga dimudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik. Amin. Amin geng, saya mendoakan kesejahteraan beliau. Alright, so dekat sini ya, yang dikatakan ada sosok lah dipanggil, tak tahulah putih nak ke apa, tapi dia macam gelak ketawa dekat atas ni. Abang Sultan. Abang Sultan, InsyaAllah datang dengan baik, akan disambut dengan baik juga, betul. Begitu juga kita pergi ke Istana Billah geng. Kita datang dengan niat baik, InsyaAllah kita balik pun dengan baik. Cuma kadang-kadang yang datang kat sini, yang ada dekat sini kita jalan, dia muncul tu, dia nak tengok siapa yang datang. Dia nak tengok, dia nak party betul-betul siapa yang datang ni, buat benda-benda kurafat ke apa ke kan. So bila kita datang, kita baca doa untuk sedekah Al-Fatihah kan, kita bagi salam, InsyaAllah moga baik-baik saja kat sini. Waalaikumsalam. Kak, terima kasih kak, kasih rezeki kat saya. Terima kasih jalankan kita punya gerak satu koin tu. Terima kasih. Semoga perjalanan kita saat lagi saya balik dengan selamat lah. Tak dengar? Ada bunyi. Jangan terlampau suluh sangat. Takut ni. Suluh macam tu boleh lah, tapi jangan terlampau suluh sangat. Takut binatang lah, kita expect takut binatang. Tak pasti ya. Burung ke apa tak tahu lah ni. Terima kasih yang kasih rezeki. Terima kasih kak. Kak Abang ke abang. Dia masuk dah. Moderator tolong. Please. Apa yang di komen tu? Tengok dia letak emoji apa tu. Moderator. Mantap moderator, terima kasih. Dia dekat bawah dia okey. Dekat bawah dia okey. Dekat atas tadi tu tak boleh hadap. Sebab macam ramai. Terlampau ramai sangat yang perhati nak tengok. Dia orang. Apa benda ni? Ni datang apa? Yang bunyi pelik ni. Dia orang nak curi koin. Jangan curi koin lagi. PC lah. Apa benda? Datang ke? Tak pernah dengar apa ni. Selama saya buat explore, tak pernah dengar apa ni. Amin. Terima kasih yang doakan. Sawit ni dah tak pakai dah. Dah tak guna dah. Kita orang panggil sawit tua lah. Jaga lah, sawit ni selalu ada ni tau, tali pinggang. Dia selalu duduk dekat kawasan atas ni. Itu kami biasa buat dekat sini. Dia jatuh belang hitam kuning. Jaga, takut punya selah yang tu lah. Sat. Kenapa? Saya kat bisi. Okey, baik. Sebab dalam pukul 12 lebih macam tu, ataupun 12.30 lah paling lewat saya buat live. Saya nak kena gerak dah. Lewat balik. Risau juga atas jalan. Kan, takut kereta tak ada atas highway. Bismillah. Oh, selah bunyi macam tu. Selah ada bunyi tau. Selah. Dia bunyi macam ayam. Bunyi macam ayam. Lebih kurang macam ayam. Yang tadi ni bunyi apa? Selah dia ada bunyi. Dia bunyi macam ayam. Lebih kurang macam tu lah. Macam ayam. Kan abang tu cakap tadi sini tak ada ayam hutan. Kalau dia bunyi ayam tu bukan ayam lah. Bukan ayam betul. Tu tadi pinggang. Lupa nak cakap tadi. Oh ya. Fit balik lagi, hati-hati baik.
Amin, amin. Terima kasih. Teli apa? Hah? Teli apa? Tali pinggang. Apa yang tele? Tele ke? Grup tele ke? Grup tele kita Urban Explore. Saya dah tukar dah, Urban Explore. Nama penuh. Semua huruf besar. Urban Explore. ENT. Macam tali pinggang tu. Ha. Dia bunyi tu macam seakan dia tu. Tak tahulah. Tu yang tak wani masuk tu. Just kita jalan kat sini, tinjau sini je. Kena parti tengok kat bawah kaki. Satu lagi tali pinggang ni ada satu, tak tahulah kapok ke ataupun selah, tak silap. Dia ikut lampu tau. Dia suka ikut lampu. Hati-hati ya. Dia akan ligan tau. Dia akan kejar. Ha. Dia kejar sampai dapat. Selah lah, tak silap saya, selah. Masuk ke dalam ni kena nampak betul. Abang kenapa tak PC kat saya? Tadi kan ada orang kongsi rezeki. Tu ada lagi bang. Treasure box. Jangan lupa bang, abang claim. Tak PC tu sebab tak ada nama tu. Tak ada nama kita punya PC. Apa PC geng? Paskat. Kita nak buat 2 round dah. Masuk lagi nak naik atas. Buat last second. Macam mana? Okey lah? Buat last. Kita naik atas. Sekejap lagi. Sekejap. Nak pusing-pusing dulu sini. Last kita naik atas. Kita pusing. Kita pusing. Ataupun kita nak jalan yang depan tu. Takut tak ada orang lain lah. Kawasan hutan tadi kita nak kena lalu tu. Lagi kita nak balik pun kat situ kak. Kat situ pun hutan kat ni. Kawasan yang perempuan kena bunuh tu yang ada bunyi. Dia bunyi ke apa dia? Itu awal masa kita check daripada. Baik kak, tak apa kak. Tak apa, saya ada lagi. Terima kasih. Geng, siapa yang nak pergi ke sana? Saya kat sana pun boleh gagah kat tu. Ni. Ni dia ni dipanggil macam selawat lah. Macam zikir bukan selawat, zikir. Tengok zikir, dia berzikir. Sekejap, nak tengok depan tu lah. Boleh lalu tak? Yang Sungai Mati tu. Tapi kalau kita dah pergi ke sana, sini kita tak naik dah. Kan? Dekat habis tu. Kita takkan naik dah. Kau dah lalang kita kat sini, naik terus lah. Lepas tu kita jalan slow-slow, kita balik ke base terus, kita keluar terus. Faham tak? Pelan-pelan. Laluan kita nak keluar pun agak scary jugalah. Terima kasih yang kongsi rezeki. Geng, gerakkan geng, jangan stop. Jangan stopkan kita punya satu koin tu. Gerakkan pelan-pelan, seorang sikit. Sekejap, saya nak tengok Sungai Mati. Betul-betul mati lah sini. Dia tak sungai. Assalamualaikum. Tak ada dah, sungai dah mati lah. Mat, terima kasih Mat. Paskat Mat. Mat tak jalan ke Mat? Sungai dah mati lah. Jom kita go through terus ke makam tu Sat. Kita tinjau sikit, so kita turun. Pelan-pelan kita turun. Last kopek lah orang panggil. Turun pelan-pelan. Terima kasih yang kongsi rezeki. Siapa-siapa yang nak RQ, Dok Mafi, kenapa? Tak buat dah kau?
Siapa-siapa nak RQ, nak kongsi rezeki, seikhlas hati, boleh tengok dalam saya punya VTT, geng. Okay. Kalau siapa-siapa nak buat on the spot tu, tak apa, Fik bagi sekarang boleh tak? Kami takut ada rezeki lain. Mungkin lah kan. Komen lah macam tu. Cuba komen, tak apa, jangan malu. Setengah ada orang malu. Dia nak komen, nak cakap sekejap lagi je macam aku mengarah dia pula kan. Duduk hospital ni. Kenapa? Kenapa, sakit ke? Sakit apa? Boleh bagi RQ sekarang? Saya kira sampai 10 je Sekejap. Sabar. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Ada yang dah sempat kan? Dah sempat screenshot. Jalan seluar ni. Dan okey. Ngam. Jalan takkan seorang je. Yang Afiq mampu tengok lain je. Doakan dekat murah sikit. Amin. Terima kasih. Tak apa. Yang tak ada tak apa, geng. Support je daripada segi kita punya taping. Dah dapat. Okey, baik. Weh, jaga. Bunyi macam-macam ni, risau tali pinggang. Weh, katok. Katok mengai kau ni? Katok mancing ke? Bukan. Sakit sangat. Semoga dimudahkan segala urusan. Mat, semoga dimudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik seperti sedia kala. Hai. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam kak. Waalaikumsalam kepada yang beri salam kat saya. Bismillah. Bawah tak dengar? Dengar lah, geng. Bunyi muzik Bawah tadi tak dengar tau. Dekat Perak. Last day dekat sini. Dan malam ni juga kena kita balik terus lah. Sebab settle dah semua. Alhamdulillah. Dia risaukan lah. Kat bawah tak bunyi tau, atas bunyi. Macam mana saya cakap lokasi ni dia dalam. Tapi yang saya boleh cakap ni makam Mandailing. Di mana semalam saya buat dekat Istana Bilah. Inilah Raja Mandailing. Empunya Istana Bilah. Faham tak? Alhamdulillah. Dah tak nampak apa tu lubang tu dah. Dia dah tutup. Dah tutup. Sebab tadi saya dah cakap dah tadi. Tadi semasa saya ada dekat Kilicaster, saya ada dekat situ, saya dah bagi tahu. Mungkin orang busy kot kerja kan. Dah tutup dah, alhamdulillah. So saya kena balik lah. Saya buat last live malam ni, esok saya balik insya-Allah. Tengok esok ataupun lusa, tengok saya belum nak bagi kata putus sama ada saya nak buat live ataupun tidak lah. Sebab letih juga, geng. Siang malam saya usaha juga untuk main tempat-tempat macam ni yang tak pernah orang main. Terima kasih hamba sekalian. Amin. Terima kasih. Amin. Saya nak suruh boleh tak yang geng-geng makeup ni boleh tak tolong pegang kejap. Nak suruh siapa-siapa yang boleh screenshot boleh tak, geng? Tagar gambar boleh tak? Kat sini elok ke? Sini lah, no? Saya duduk sini. Okay. Removekan komen. Tutup komen. Dan ni screenshot. Rehatlah dulu 2-3 malam. Modal dah tak ada dah, kak. Saya tak tahu nak pakai modal mana dah, kak. Sebab tu saya kena balik lah. Stand by, geng. Saya nak minta tolong apa screenshot jap. Tutup komen. Tengok siapa-siapa yang nak screenshot tu. Bagi stable situ, bagi nampak ni sikit. Macam tu. Okey. Sekejap bagi tahu kalau dah screenshot tekan satu lah, tekan satu ataupun tekan done. Alright. Komen done. Okay, geng. Saya tak rasa dah orang tu. Alright.
Siapa dah screenshot, tekan 1 ataupun tekan done. Tekan 1 kalau dah screenshot. Dah screenshot, tekan done. Ada? Dah? Tu lagi, belum. Oi, lama. Kalau dah screenshot tekan 1. Dan. Okey dah. Dan. Ada. Satu lagi. Bunyi apa? Okey, sekali lagi. Kalau dah screenshot tekan 1 ataupun type done. Okey, dah. Alright. Okey, mantap. Terima kasih. Yang ada dalam grup, letak dalam grup. Letak dalam grup. Bukan senang kita nak main ambil gambar dekat makam. Saya tak besok lagi ni makam. Tak masuk kot sampai kita nanti. Oh, okey. Baik. Ini lagu dangdut kau pun ni. Oh, deras sangat. Kat bawah tak dengar air. Ha? Dekat bawah mana dengar? Oh, tak dengar tadi kita turun tadi. Dia tu bukit. Jom, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dah tak rasa dah ni? Dah ringan kan? Jom kita turun pelan-pelan. Tak sebelah 38 lah. Sudah 38. Sebelah 38. Masa start je ni. Gerak pulak ni. Assalamualaikum, fit solo kau. Waalaikumsalam. Ya, malam ni saya solo. Tapi saya nak kena gerak dah. Pukul 12.30 macam tu lah. Paling lewat. 12.30 sekejap lagi. Saya dah nak kena on the way balik ke Kedah. Ni tim-tim backup. Saya datang dengan tim-tim backup. Tadi saya solo tadi. Saya naik atas awal tu. Tak tahu lah ada benda yang berat. Yang tak tahu lah nak cakap. Tim-tim backup. Tim-tim Perak lah. Ipoh. Saya minta dia orang backup saya. Yang semalam. Siapa yang masuk semalam dekat Istana Bila? Siapa yang masuk Istana Bila? Waktu siang kemarin dan juga semalam. Siapa yang dah masuk? So siang saya solo. Kemudian saya cari orang untuk saya dapatkan backup. Alhamdulillah kita kena-kena lagi. Dapat kena-kena bersadu tu. Bersadu Mata tajam je. Amin. Terima kasih. Okay, ni kita nak menuju ke pulang ke tempat kereta. Kau tengok sendiri. Laluan dia sangat dalam Bukan dekat Bukan ni sembang Akak Istana Bila je. Akak Istana Bila je. Ada kau tengok masa siang. Faham? Kenapa yang berhenti situ? Oi, jangan suspend tu. Terima kasih yang Baskat. Ada suara. Pelan-pelan, jangan pecah. Jangan pecah. Lagu tu tak dengar. Ya, siang tak tengok, sibuk ya. Sinilah tempat dia. Ada suara Fik? Ya, ada suara. Ni, kat atas tadi dengar bunyi lagunya darah kan. Punya lah kuat, bawah tak dengar. Okay, tadi kat atas tadi siapa dengar? Macam suara, bukan suara, macam muzik. Macam muzik dandut lebih kurang macam tu lah. Dekat atas. Bila kita turun, dengar. Ini tiang apa? Tiang pokok? Oh, pokok. Ya, pokok yang dah tumbang kan. Dah potong. Tak tahu yang mana. Oh, sana tu. Jauh tu. Dengar tu. Takut angin lah. Bunyi geminan kot bukan? Bukan geminan, macam dandut. Orang karaoke. Ni tengok lah, kita akan pulang. Kat sana tadi siapa cakap yang ni ada bunyi apa-apa? Ni datang. Okay, macam ni. Lagi set up ambil barang daripada pis kat yang kita buat ni tadi ni. Posisi apa semua tu. Aku masuk dulu. Aku masuk laluan yang kita nak keluar tu. Yang lain hampa dua duduk belakang jauh sikit. Nak rasa aura dia macam mana.
Sebab kita terus masuk kat sini tu tadi ni. Betul lah, kalau kita duduk kat sana ujung-ujung tu, kalau aku seorang masuk kat sini aku dah kenal dah. Memang dah kenal kau dah. Tu tak sampai ke dalam lagi. Jelas kat sini jelas. Bunyi jelas. Ni apa? Motor. Oh, okey. Kalau dia macam bunyi macam mengerong. Jauh ni kita nak keluar tu. Kereta tak boleh masuk sini sebab dah jalan dia dah macam pecah dah, macam runtuh. Jalan nak masuk ke sini macam runtuh sikit. Satu lagi dia dah semak sama. Dah jadi semak dah. Kaki. Tengok ubat jamuk tu kalau boleh patahkan lah. Benda boleh pakai lagi. Patahkan lepas tu masukkan dalam kotak tu balik. Hanya tu gerak. Jalan masuk tu. Agak tu. Okay. Kita masuk, kita tinggalkan backup dekat sini. Pelan-pelan dia orang kemaskan kita punya barang. Kita masuk ke dalam pelan-pelan. InsyaAllah. King, tas tak jalan ni. Support sikit boleh tak? Sound sikit, 1 koin. Takkan dah tak ada dah. Serius lah. Subhanallah. Sound sikit ke? Ramai-ramai. InsyaAllah. Kak, terima kasih kak. Saya dah kena. Terima kasih yang kasih rezeki. Saya buka 3 lah dalam. Okey. Sini tempat yang perempuan tu kena campak. Mayat dia dibuang kat sini, geng. Dia dibunuh dekat tempat lain. Tapi mayat dia depa campak dekat sini. Ni. Mayat dia depa campak kat sini. Kalau lagi tu kita Kalimatillah mati bisyariah. Nampak dia kanan kiri hutan tau. Assalamualaikum. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lag kah? Saya punya live. Okey. Baik. Tak lag, okey, baik. Terima kasih. Geng, Ampo malam ni jadi saksi. Abang, kakak semua dalam ni jadi saksi Perjalanan kita ni bukan saya reka cerita. Ini betul-betul, geng. Jalan memang dalam. Ini adalah pintu dia. Kalau ikutkan dulu, dia pintu dia ada kubah tu. Makam tu. Siapa yang biasa pergi ke makam dia raja, macam tu lah, geng. Dia ada, geng, ni. Tapi dah orang dah balas, dah curi. Orang dah curi. So tinggal ni je, macam dinding ni je. Dinding gerbang ni. Tebal lah sini. Pokok-pokok dia pun besar-besar sini. Nampak dia punya ni, gerbang dia. Ini belum sampai lagi Belum sampai lagi tau untuk kami sampai ke tempat ni. Tempat kereta kita. Belum sampai lagi. Bismillah. Buat dari emas ke curi tu? Tak pastilah.
Dengan kubah-kubah dia curi. Tapi dengan orang cerita lah kan. Seorang stroke. Lumpuh terus semua lepas dia curi kubah tu. Kan dalam masa yang terdekat tu dia terus lumpuh. Dan lumpuh terus stroke. Habis seluruh badan. Sebab dia curi tu. Tu orang cakap. Tu dia panggil apa tu saya lupa lah yang kerabat yang raja punya tu. Orang Bajar cakap ketulahan. Tulah. Betul. Sini pun tempat dia boleh bertenggek ni, geng. Sini. Dia boleh bertenggek sini. Kau tengok ni. Tu. Hutan dia. Dah lama ni kami tak keluar lagi ni. Tapi pelik lah dekat bukit yang dekat atas makam tadi tu. Memang situ saja bunyi lagu. Murkab. Bukan. Daulat. Dia punya daulat. Sultan punya daulat. Jangan buat main. Nak curi-curi tu. Memanglah kau lepas kau curi. Lepas pada kau curi tu dalam masa terdekat apa kau akan jadi. Tapi yang lagi kawan-kawan dia tu tak pasti. Yang seorang tu dia orang dapat tahu diketahui mereka seorang ni ketika curi kubah tu dan lumpuh seluruh badan. Dan lagi selebihnya kawan-kawan mereka itu kurang pasti di manakah mereka berada. Hilang gaib terus. Tak pasti. Bukan hilang dicolek bunian, bukan. Ini disebabkan selepas curi benda tu. Tanpa dikesan. Seorang ke? Ya, sekarang saya seorang. Backup saya ni semua dekat belakang. Jauh daripada saya ni. Saya nak rasa sikit vibe dah. Kita nak keluar ni pun agak jauh lagi Fik jadi orang Ipoh dah no. Betul lah. Sebab saya kan cari orang semalam untuk backup kat masa di Istana Bila. Bila saya cari orang, saya jumpa lah orang kan. So saya cakap Kedah, dia orang tak faham. Awak Fik cakap betul macam pelik cakap. Tak, saya cakap Kedah dia pun tak faham. Jadi saya datang ke sini, saya kena cakap macam itulah. Saya macam ni kan. Kita cakap KL, bukan cakap Ipoh. Ini nampak seram pokok ni. Serius. Saya tak tahu lah macam mana, tapi memang nampak seram. Memang seram gila. Woi. Apa tu? Dia faham Dia faham Fit dia orang Epeh ke? Apa tu? Kami ada sampai Epoh koma. Koma. Woi. Assalamualaikum. Ada bunyi. Wih, pokok dia bersambung tergelak lidah. Pokok dia ni. Wih, seram. Relax. Jangan lari, relax. Seram. Saya tak tahulah macam mana. Saya tak sempat. Saya tak sempat panggil backup sampai dulu ni. Nampak backup dekat belakang. Kejap sampai. Pokok dah. Tapi tinggi lah pokok dia tu. Tinggi, memang tinggi. Memang sangat-sangat tinggi. Terbaik backup. Terbaik orang Ipoh. Terbaik orang Ipeh. Macam tu lah. Koma, Ipeh Oh, Ipoh Oh. Kalau koma nak makan macam tu. Makan. Oh, Kalau explore.
Bukan. Kalau macam contohlah orang tu buat paranormal. Abang buat parai. Ni tu. Oh, bukan lah, salah. Bukan. Dia ada E kan? Dia dah semua. Oh. Pencemaran bas. Itu Kelantan, Fik. Oh ya ke? Tak tengok yang tu macam ada kan dia orang cakap yang tu apa? Ipoh belah mana tu yang Perak tu? Koma tu. Botol. Koma yuk apa tu? Botol. Botol apa tu? Botol. Oh, tempat tu lah, lokasi tu lah. Oh, okey. Orang botol ni. Oh, orang botol. Jangan cakap Fik kan lain bunyinya. Dah alik Kelantan pula. Botol, ya betul. Kau dia Fik sakit telinga orang dengar. Dengarlah macam tu. Saya nak balik. Hei, awak tu. Kenapa Ke atas dah apa? Moh lah kita. Betul. 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 Kita bangsa. Moh lah kita bahasa. Botol kanan, botol kiri. Oh, ada lah. Botol kanan, botol kiri. Oh. Tu kat Limau punya slang, Fik. Oh, ya kah? Meluat. Tak di pelawai. Jauh tengok tu, nak dekat lah. Nampak lampu ni tak tahulah. Depan sikit lagi. Jaga. Ate Demi cakap apa? Tak tahu lah saya. Jom keluar ni. On the way keluar. Kalau jom keluar macam mana? Faham? Pandai? Bahasa tu, dia alik apa tu, lorat botol tu. Jom keluar. Macam tu? Jom keluar. Haji Bajang Koma. Pulak dah. Macam-macam Azam. Jom keluar. Tak di pelawai, betul. Kami yang keluar live sakit telinga dengar. Janganlah keluar live. Ampun ni keluar live macam marah kat saya. Kenapa? Cari durian ke Fik? Bukan cari durian. Dah lepas dah. Lambat masuk lah tu. Makam. Boleh tengok dalam VTT. VTT saya. Orang Perak banyak huruf O kat ujung. Betul? Info. Oh. Video. Ada yang O, ada yang E. Oh, okey. Oh, jago-jago lah. Dia jatuh di bawah. Bukan? Dari Kelantan lah. Oh, dari Kelantan lagi. Jangan cakap Fik. Kono kot link. Okey. Ni runtuh, tanah runtuh. Ya betul. Sebab tu kereta tak boleh masuk. Pasal bunyi pasir, ayak bunyi ayo. Janganlah. Jangan komen tu. Nanti saya baca. Budak ni. Jauh tak? Cek tengok, takut ada ni. Apa tu? Pacat. Saya tak rasa pun ada pacat. Fik, dia pergi ke Kelantan. Saya nak pergi Kelantan tapi tak ada orang support. Kena share dah kobaan ke ekau Fik. Ekau mana koti cakap Perak pula dah. Yang ni pun dia bukan Pahang lah. Bukan Pahang lah. Oh, boleh lah kita bahasa boleh. Bukan? Mola. Mola kita. Mola kita. Jadi lain yang tadi. Ni 9 weh. Okey, Negeri Sembilan tu. Oh, Negeri Sembilan. Bukan Pahang ah. Oh, salah lah sini. Aduh, marilah Kelantan. Makan itu apa tu? Makan budu. Mula berangsa koma. Sekejap, kami pun baru sampai. Bagi apa tu? Hilang peluh sikit. Jangan cakap lah Fik. Balik tergelat lidah kan. Jangan. Dan je hang tu.
Siapa-siapa yang dapat tadi, yang screenshot tadi, ada saya letak QR tadi kat depan dan live tadi. Ada yang dapat tadi? Ada tak? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat tak? Ada yang belum dapat? Tok mu tak kenal Fi, tak kenal. Buruk Fi, orang Kedah cakap pula. Tak apalah. Nampak saya ada kuasa sakti. Saya ada kuasa sakti tau. Screenshot cepat. Yang tak dapat boleh tengok dekat VTTV. Nampak saya ada kuasa sakti, nampak. Saya ada kuasa sakti. Jangan main-main dengan saya. Nampak. Itulah kelebihan orang pergi buat explore dekat Istana Bilah. Nampak? 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 Begitu. Begitu. Siapa yang tak dapat tu boleh tengok dalam VTT. Takut yang tak dapat, tengok dalam VTT. Saya ada pin tadi. Saya dah pin lama dah. Yang QR tu, yang nak kongsi rezeki, yang nak seikhlas hati lah nak kongsi rezeki dekat saya. Untuk saya balik saat gini pukul 12 macam tu lah. Fit nak tanya, Fit dengan Pak Long, Fit tu belah ayah kau, belah mak? Belah ayah. Dapat sakti dia lobor ni. Belah ayah. Pak Long saya tu belah ayah. Ush. Gunung. Ate kamu gunung. Oh, okey, sorry. Ni sekejap lagi kena B lagi ni. Asap. Apa asap? Tadi asap. Oh, asap je. Asap ni lain. Asap. Macam pelik je asap tu. Masuk dalam onion. Terlepak-lepak lu, relax ah. Aduh, berapa jam dah saya buat live ni? Sejam, alhamdulillah dah, boleh lah. Boleh lah, nak buat lama-lama pun tak boleh juga geng, sebab saya nak balik jauh. Sudah jangan komen macam tu. Sudah saya nak baca bertegak lidah. Kita cakap Kedah lah sudah. Sudah. Sebelum kita nak balik, tak mau. Kita ada buat podcast sikit. Mana ni? Boleh. Podcast pasal tadi lah. Yang tadi, bukan cerita yang 2-3 lepas punya cerita tak lah. Yang tadi ya. Yang tadi. Siapa yang nak masuk kamera? Masuk kamera dah kot. Darang tak habis lah. Yang ni? Tak ada kamera. Kalau dia tengok kamera okey lah. Kira ayah Fik, adik Pak Long Fik lah. Ya betul. Adik. Geng, paskat geng. Pukul 12 geng. Paskat. PC. PTC pun boleh. PTC pun boleh tu. PTC tu dekat atas tu, nampak? Jangan. Aku jangan cakap betul. Terima kasih yang paskat. Jangan kata betul. Saya lagi nanya saya. Ada moderator saya tu tau. Nanya saya comel-comel suruh pergi Kelantan pula. Aduh. Terima kasih paskat. Terima kasih PC. Terima kasih. Ada tau. Moderator saya ada tau. Jangan nak suruh saya cari awet. Masa on live kau masa sepanjang kita kat sini? Sepanjang kita dekat sini. Sebelum on live lah. Kalau boleh dalam live lah. Dalam masa tengah buat live tu. Berapa orang malam ni? Berapa orang? Kami 3 je kat sini. 2 orang backup, saya solo. Boleh lah sedikit sebanyak kita boleh sembang-sembang sebelum kita beransur pulang. Pergi lama sikit kampung. Kalau kita terus balik, faham lah. Terus balik pun tak boleh juga ni. Okay, jom kita nak sual-sual kenal, bercerita dengan apa yang berlaku tadi lah. Okay, ini kamera depan . So
So kita akan soal sembang pasal bab tadi Okay, ini bersembang pasal tadi yang masa saya jalankan eksplorasi di kawasan makam lama tu. Okay, ni kita nak tahu cerita daripada backup tadi. Kenapa dia baling bola tadi tu? Okay, cuba cerita. Kenapa baling bola tu? Tadi dengar macam bunyi binatang. Kuat sikit. Oh. Tadi dengar macam bunyi binatang kan. Okay. Sebab tu baling. Bunyi binatang macam mana? Macam bunyi. Okey, macam tadi orang tadi kata dia tak ada. Sini tak ada maybank. Maybank ya? Sini tak ada maybank kan. Mhm. Bunyi ayam hitam tak ada. Tak ada. Di sini tak ada ayam. Tak. Jadi dia kata ada kucing hutan macan. Kucing hutan Macam macam ya, kucing macam hitam. tu. Bunyi tu lah. Padahal awal tu memang dengar lah. Tapi jauh. Dia bunyi dia macam mana? Macam garau kau atau Dia garau yang lah macam kucing. Macam mana cakap lah. Dia macam bunyi kucing yang jantan kata tapi dia kasar. okey, tadi masa keluar tadi dia duduk sebelah kanan kau sebelah kiri? Bunyi dia tu. Sebelah kanan. Sebelah kanan? Sebelah kanan. Tu yang cakap tadi tu, belah kanan tu satu benda yang ada pergerakan tau tadi. Masa kita masuk 3 tadi sebelum kita nak jalankan live, ada pergerakan tau dalam tu. Ya, benda tu tak adalah menyeramkan sebabkan bentuk ke apa. Semua memang menyeramkan sebab binatang lah tu. Yang paling menyeramkan tadi, kan tahu masa panggil kami MP, Okey. tak sampai-sampai. Maksudnya? Kami berlari jauh. Kami berlari jauh. Tak sampai-sampai? Tak sampai-sampai. Ini pelik kan? Tak sampai-sampai masa saya panggil backup tadi. Kami berlari jauh. Itu yang hang panggil kami duduk berlari sekuat hati. Tak tahu sampai tu tiba-tiba sampai. Tak tahu nampak lampu hang lah. Kalau ikutkan dekat tu. Dekat. Dekat. Dekat kalau ikutkan dekat. Daripada base kita dengan makam tu tak jauh mana? Dekat. Kalau melainkan kalau kita buat base kat sini. Dia ibarat macam sini nak pergi kita punya base. Pagar. Jauh lah. Jauh tu. Pagar lebih kurang. Pagar nak ke makam. Macam pagar nak ke makam. Jauh. Faham? Itu kami risau tak jumpa lah. Dia macam tadi lah tu yang cakap kita tak ada peralatan walkie-talkie. Dia kena komen tak apa. Komen baling bola kau apa kau senang kan. Boleh detect tak mana bunyi dia. Satu lagi benda dia serentak. Hang panggil tentulah ada benda lain macam. Apa tak? Tangan baling bola tentulah hang panggil. Faham. Terima kasih Abang Sykat. Dengar tak geng? Di kawasan backup tadi. Apa yang dekat belah-belah backup lah. Tempat base. Dekat base tadi geng. Masa saya panggil depa ni untuk datang backup, masa saya berada di atas yang saya nampak tu dekat kawasan bahagian hutan tu. Berhadapan dengan makam Raja Mandailing tu. Saya panggil dia orang ni. Dia orang berlari sekuat hati. Depa Depa lari sekuat hati tau. Tapi tak sampai-sampai. Tahu-tahu sampai je nampak lampu saya. Dia orang tu amboi komen pun. Tolonglah fahamkan cerita ni bagi nampak seram sikit. Ayam tu pun. Janganlah macam gitu. Aduh, potong betul lah. Tak apalah saya end dulu lah. Live kat Perak kena cakap Perak sikit lah. Ada tu lah. Aduh. Betul tu pakai gelak. Aduh. Okey. Siapa gelak tu? Campak pos tu. Kemudian kita bagi salah seorang untuk buat uji nyadi kat makam. Jangan weh. Makam kalau kat pagar tu macam mana geng? Antara makam dengan pagar tu better lagi pagar kot. Ya tu pagar pun boleh tahan kau. Kat pagar tu pun boleh tahan. Pagar Lah kita buat makam lah makam. Makam okey dah tu. Dia dah rasa angin lah. Kali kedua dia okey. Kali okey. last dia okey. Okey. Dia masa first kita check dengan tadi kita naik tadi tu. Diorang pernah datang sini sebelum ni? Tak pernah. Setuju? Okey. Ikan pos biji. Setuju. Ikan pos biji Mayang Sari. Ikan pos biji.
Kahwin dia. Yang baju belang tu. Ha, yang baju belang. Okey. Ada 2 baju belang Ada 2 baju belang, yang mana satu? Okey, dah macam ni lah. Kan ada 2. Satu yang dekat pintu gerbang tu. Satu ni dekat makam. Saya duduk kat sini. Yang pakai topi makam ah. Dekat tepi makam. Tak tahu ikan pos keluar. Hampus. Mampu. Tak apa. Kalau begitu tak payahlah, tak payah ikan pos lah. Sekejap ni, saya pin yang ni. Dapat satu pun cukup dah, geng. Yang ni. Yang ni. Dapat yang ni pun cukup lah, geng. Satu ni dapat. Tak apa, kita pergi. Memang nak terkencing lah macam tu. Abang Zadut, ikan seekor bukan sejijik Fik. Pula dah. Janganlah betulkan saya. Tapi Saya tersalah cakap. Pagar seram enggak bau. Ni dapat yang ni. Yang ni campak satu, okey, kita jalan terus. Jangan lagi memang betul-betul bagi, memang kena pibat tu. Kena pibat tu, kalau tidak ingkar tu. Tak boleh. Kata aku yang kena pergi. Dah ada orang tak mau aku kena pergi. Siang aku pergi. Tengok nak buat nyali lah. Niat nak buat nyali tu lagi benda ni pula. Terima kasih pun tu. Tak, saya tak nampak komen ni. Sekejap saya tutup, saya tak nampak komen ni. Nak buat macam mana kau oi? Dah lama dah dekat seminggu lah saya dekat Perak. Dialek tu kena tukar sikit lah. Seminggu kan. Orang bagi. Agak-agak ada lah viewer record time awal Ada dalam grup dah. Ada. Dia orang dah ada orang lagi. Dia pun dah letak dah dalam tu. Baru saya tadi dapat. Allah, bobeng. Tengok bobeng tu boleh pakai. Weh, habis bateri. Aku tak tahu habis bateri ke apa weh. Cek. Aku charge tadi. Tak tahu ni. Yalah, sebab selalu pakai lama dia tak padam. Satu ada. Satu lah. Dia dah ni dah. Ada bunyi air hutan dekat aku kat dia. Kalau sebulan terus hilang lock dah, betul? Nak guna lampu? Tak. Apa? Ada original dia. Tak lah. Dah kalau nak guna lampu kat sini kok gelap. Ni lampu ni pun dah. Tak apa. Tak apa ah. Ada masuk ah. Masuk okey. Oh dah. Ada masuk ni. Kena masuk balik ni. Nasib baik ada baru masuk. Sebab tadi ada orang komen tadi. Kena pergi ke Kelantan. Pergi Kelantan. Apa giveaway lah. Giveaway semua cantik. Aduh. Sudah. Pancok tu lah. Aras. Basiang. Jangan duk repot. Kaki repot ni depa ni. Dah depa semua yang tengok ni semua kaki repot. Susah lah. Duk ulang lagi. Ulang lagi. Ya awak tu. Tak payah cakap. Tak payah. Tak ada apa pun. Sebab lagi memang nak kena bawa pi tu. Sehingga RNA lagi tu apa. Apa tu apa. Kedai kalau buka lah. Kami garah. Puncak dah. Apa dia ni? Tak ada apa. Tak. Sagi kita berhenti dekat ni. Kita beli makan. Kita beli burger. Macam tu. Kita beli burger lagi. Aras tak makan lagi kan? Nak makan burger tak? Lagi kita beli burger tau. Fik cakap nak kena balik 12.30. Betul saya kena balik dah. Ni saya nak end lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih Kak Hafizah sebab selamatkan saya daripada ancaman. Terima kasih.
Dia bohong. Ayam. Mana ada, saya tak bohong pun. Betul lah. Apa-apalah. Yang bukan-bukan je dia orang ni. Cik. Lepas nak pergi Kelantan. Sudah. Nanti Sat nak nak tengok komen. Tak apa. Ni apa? Ni apa? Tak. Kau sepatut saya tadi kita duduk kat base dulu tadi. Oh pula. Kenapa? Tak, lepas tu duduk ke pagar je. Kat pagar tu saya ada Tak, something. aku takut sebab pokok-pokok semua tu dia macam dah lama tau. Takut jatuh. Takut tumbang Takut tumbang. Mu bahong yang ni pun hak laki pun tak payahlah pergi backup juga. Amboi hampa ni pun. Fit makan Maggi pakai camca. Dia perakkan kendah dia. Camca. Tak, saat lagi nak pergi beli burger. Makan burger lagi lah. Kita beli burger lagi. Kita beli burger yang frozen punya tu. Ada. Family Mart ada. Burger. Burger Family Mart tu. Buat Ya pada kan tahu nak beli yang apa? Daging ramli je. Dulu saya ingat camcur tu cawan. No! Itu ingat saya camcur tu cawan. Tak kak, cawan tu yang tempat minum tu. Cawan tu yang tempat minum tu. Yang camcur tu pinggan. Pinggan tu kak. Nanti balik naik train esok. Kak, camcur tu pinggan. Yang cawan tu tempat minum tu. Macam kami tu. Ha? Balik Kedah dulu. Balik Kedah dulu nanti balik naik train esok. Pula dah. Oh betul ya kunci dah kat dia. Pisang dah. Aduh. Api ada kot. Dia minyak kereta dah. Nak burger ayam satu. Sudah. Order lah. Request pula dah. Request pula dah. Pisang. Cancur bukan sudu ke? Tak, dia pinggan. Pinggan kan? Cancur tu pinggan kan? Sudu. Pinggan kan? Pinggan kan? Ya lah. Mana? Bukan mana. Daging dabu Nafiq. Punca lah semua orang pakai order macam ni. Cancur ke cok sikit je? Lain macam. Camcur tu sudu bukan pinggan. Cok sikit. Lupa dia kata. Cok sikit. Chopstick. Apa dah? Camcur? Camcur chopstick. Arah nak burger daging satu. Ayam special satu. Oi, banyak order ni Sudah. Banyak order Chopstick. Pinggan tu penjus. Ada lagi penjus special. Minyak jangan risau. Backup banyak dalam ni. Tak apa, claim kat depa. No. Tak apa. Ni kira tak mau lah burger no. Tak mau burger no. Burger tak mau no. Tak dapat pecah rahsia. Kena buat channel kan. Tak apalah. Tak apalah, saya duduk dengan ni lah. Dengan Panglima tadi. Saya duduk dengan Panglima lah. Tak apalah. Ramai dia. Benjung pun rasa. Dah lah ramai. Aduh. Dia ni suka duk tanya. Rahsia apa tu? Pula dah. Jadi saya bergaya special. Ceris nak Ceris? Baik main hari. Kita pun nak burger juga. Ibu duk senyum je kat bilik tu. Ni lagi jam. Ibu duk senyum kat bilik tu. Bilik mana pula dah? Ada bilik ke ni? Mana ada rumah? Jangan sebut. Sekejap dia ikut sungguh. Janganlah. Janganlah, saya takut ni. Ramai yang malam ni backup Aras ni. Tak apalah. Berapa ramai yang backup saya sekarang ni? Saya nak tengok. Tekan satu geng yang backup saya. Yang jadi tentera saya. Nombor 1. Ni dah jadi grup jual burger dah. 2. Ayam teh. 1. Satu tu nampak. Daniel. Tu kau tu. Terima kasih. 2 orang lagi. Ada lagi. Takkan 2 orang je. Malu kita ni. Weh, malu weh. Kita 2 orang je ni. Tak apa, campur lagi 2 orang tak ni. Support aku tak? Kau macam buat tak tahu ni. Macam palau lah. 99. Ni lagi lah. Faham?
Semua berdua 101. Bukan yang tu dekat Polis. Asap lalu depan camp terkejut. Asap kena jaga asap. Merah tu. Dia main lampu. Kelas saya tengok. Sudah dah. Kami mula Fik ubah lorat. Kau tak campur. Tak apalah. Semua dah berpaling tadah dah dekat saya sekarang ni. Semua ikut arah. Esok atau lusa hang ambil stand ni. Ambil stand ni, lepas tu tukar nama. Tukar nama lepas tu jalan Jalan buat explore. Arah explore pula. Arah pula jalan explore. Boleh? Sebab sekarang anggota hang lagi ramai daripada aku ni. Aku 2 orang aja ni. Kat dalam live sekarang ni ada 2 orang aja ni. Mana boleh lawan? Mana boleh tahan? Arah tak apa, kok teman. Ada clue. Arah kami follow. Hampa buat grup sendiri. Hampa buat grup sendiri. Arah bersatu. Grup arah bersatu. Wajuk lah tu, bukan wajuk. Habis tu Fik jaga anak kat rumah. Atau kamu dua menyentak. Sudahlah kak, tak payahlah lorak macam tu. Mereka dah meluat kat saya dah ni. Elok boleh kak tu. Jaga anak kat rumah. Arah rasmi. No, tukar nama arah rasmi tu. Curi nama saya pula. Curi nama saya pula. Ini tak adil Saya letak sendiri nama tu Cari sendiri lah. Tak apa, kita geng. Okay. Baik. Kita geng tapi tak kuat juga. Mereka ramai tu. Lebih pada 50 orang tu. Ramai yang backup arah ni. Tak boleh lah. Susah juga ni. Arah gagal. Saya darai. Saya darai. Lepas ni Fik tukar IC 08. Pula dah 08 Macam nak sangat saya duduk sini. Akak follow hang tapi akak sokong arah. Okey. Yang tu boleh dipertimbangkan lagi lah. Dipertimbangkan lagi. Darai. Darai. Assalamualaikum Fik. Lambat masuk live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kok. Saya pun nak end lah ni. 12 22 kan 12 23. Pakat-pakat pergi support sana lah. Pergi support arah tu. Arah jangan lupa bagi QR. Beli makanan sendiri. Beli makanan sendiri ya Arah. 12.30 ya betul. Sebentar kami nak kena keluar sini. Bila Fik gerak balik. You mana you? Kenapa you? Kampung. Malam ni. Don't worry Arah, kami boleh order panda. Tak apalah, saya pun nak end dah ni, tak apalah apa. Sat saya ni. Kemar-kemar tak apa boleh simpan tu. Sat, aku nak pergi ujung Sat. Ada nak sikit nak cakap dengan depa. Sat, ni kita serius sikit lah geng. Sat. Ini ni. Dah tutup dah ni. Kursi. Masuk. Tak duduk. Check out jam berapa Fik? Pukul 12 tengah hari tadi. Fik tidur luar boleh malam ni? Tidur luar apanya? Saya bawa kereta kan.
Saya nak balik Kedah. Okay, saya dah nak cakap sikit. Saya nak kena duduk jauh sikit. Sebab bunyi enjin kereta. Sebab dia orang tengah sebab depa tengah duduk ni. Duduk set up. Nak set up nak balik. Allahu Akbar. Ara dengan anak-anak duduk mana tu? Ada tim backup juga. Tumpang kejap dekat rumah. Tim backup yang semalam. Kan semalam kan ramai. Ada yang ni. Saya minta tolong tumpangkan. Fi anak duduk mana? Tolong tumpangkan orang backup. Yang semalam yang ramai-ramai tu. Yang ni bawa 2 orang je. Tak ramai-ramai sangat sebab laluan ni pun dia macam faham lah sebab tempat ni pun tak besar mana pun. Okay, tapi perjalanan dia tu agak nak masuk ke dalam sikit lah, pendalaman. Okay, jom. Sebelum saya nak end ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang mana ada dalam ni. Okay, yang mana support saya, yang mana yang tapping, yang share, yang masuk kita punya VTT, support kita punya VTT, like, comment, share, repost semua tu yang dalam VTT tu. Yang dalam VTT tu saya ucapkan terima kasih kepada hampa semua. Alright. So, lagi sekali saya nak bagi tahu dekat sini, apapun yang saya berada di Perak semasa saya di Perak ni, mohon maaf daripada saya sendiri ketika saya buat live apa cakap kasar ke ataupun bermaki ke ataupun menyakitkan hati siapa-siapa. Saya mohon maaf daripada saya sendiri. Okey, mohon maaf daripada saya sendiri. Okey. Jadi malam ni selesai sudah kita explore di kawasan Perak untuk malam ini. Dan malam ni juga saya nak kena balik. InsyaAllah lain-lain hari insyaAllah kita akan sampai lagi di Perak insyaAllah. Okey, sebelum tu yang mana yang ada ni jangan lupa jaga solat. Okey, jaga solat, jaga kesihatan, jaga diri. Okey, ada siapa-siapa nak komen boleh komen Kita orang pun nak jaga kita orang balik tinggal dulu. Okey. So satu lagi saya nak cakap, siapa-siapa yang nak kongsi rezeki melalui QR, siapa-siapa yang dah dapat tadi tu dah tekan screenshot. Terima kasih. Siapa-siapa yang belum lagi boleh tengok dalam VTT saya tak letak dah. Sebab saya nak bercakap dan saya nak end live. Okey, terima kasih yang kongsi rezeki semua ni. Yang tapping-tapping, yang support, yang komen semua. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah saya dapat sambutan yang luar biasa walaupun tak ramai macam kita tengok yang orang lain buat. Faham tak? Live saya dengan tetap saya punya prinsip saya dengan saya bawa explore saya ni. Harap hampa semua enjoy lah untuk tiap-tiap malam yang saya buat ni. InsyaAllah dalam masa yang terdekat ni kita akan update dari masa ke semasa untuk explore kita di Kedah. Okey. Jadi sesiapa yang nak QR lagi sekali boleh pergi tengok dalam VTT boleh tengok dalam VTT kita, ada pin dekat situ. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang ada dalam ni. Jadi saya nak end dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam geng. Amin terima kasih. Kita orang jangan tinggal jangan bohong ni. InsyaAllah enjoy sangat nanti datang Perak lagi. Baik. So bye bye semua. Kita bye bye dulu. 1, 2, 3. Bye bye. Bye bye. Jom, saya end dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa siapa yang nak kongsi rezeki tu seikhlas hati boleh masuk dalam VTT saya di pin nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.